Mun kami madah simpan emas 1 gram sebulan ya si susah sebenarnya. Rahsia paling penting dalam menyimpan tu cuma sikit aja, iaitu konsisten. Ramai orang ni asyik dapat simpan duit sebab setiap bulan dajak bendanya yang nak dikorek. Target RM200, ujung-ujung habis juga. Tapi bila tukar cara sikit, simpan dalam bentuk emas, kita set mindset kita 1 gram 1 bulan, simpan dan lupa. Ajaibnya di situ. Secara teori 1 tahun patut ada 12 gram. Tapi kebiasaannya yang kami nampak hujung tahun boleh jadi lebih daripada 12 gram. Sebab apa? Sebab emas tu si senang kita nak gunalah. Si kan nak pergi jual sikit-sikit tiap bulan. Tu si. Sebab ialah emas tu jadi alat paksa simpan paling power. Jadi, mun selamat tu susah nak simpan duit. Ubah-ubah cara kita orang. Simpan emas sikit-sikit. 1 gram pun dah cukup untuk mula. Nak kami guide macam ni nak start? Follow kami. Kelak kami tunjuk step by step dengan kita. Okay?